Saya ada 250 keping 1 gram. Bu tak saya dapatkan 1 keping 250 gram ni. Kalau tuan-puan tahu jawapannya, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Sebenarnya tuan-puan tak boleh buat macam tu pun. Sebab apa? Emas adalah barang ribawi. Kalau tuan-puan nak tukarkan 1 gram ke 1 gram yang lain, boleh. Tapi kalau tuan-puan nak tukarkan 1 gram yang banyak kepada item macam ni, memang tak boleh tuan-puan. Di mana tuan-puan sama juga kalau tuan-puan ada cincin dan juga rantai. Contoh, tuan-puan nak beli cincin yang beratnya sekitar 10 gram, apa yang tuan-puan kena buat? Tuan-puan kena pergi jual emas tuan-puan, dapat duit tunai dan belilah emas yang baru. Sama juga dengan gold bar dan juga dinar seperti ini. Kalau tuan-puan ada 250 keping 1 gram, apa yang tuan-puan kena buat? Pergi jual emas tersebut, dapat duit tunai dan boleh beli item 250 gram sekeping seperti ini. Nampak tak tuan-puan? Jadi sebenarnya tuan-puan nak simpan emas kena ada ilmu. Nak ada ilmu kena ada guru. Nak ada guru, berdaftarlah dengan dealer yang bertanggungjawab dan juga dealer aktif seperti saya. Jadi kalau tuan-puan hari ni masih lagi belum ada akaun Bank Bamigo, nak belajar simpan emas dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.